Assalamualaikum. Ini teman tengok cara-cara buat sawi Pakdaman Hoi baik mari kita baik ni dah. Mula-mula kita buat air masuk dulu dah. Lepas tu bergaris sudu. Lepas bergaris buh minyak sikit dah. Nah, lepas tu tunggu air gelegak dulu dah. Buat air gelegak dah kita buh sawi kita nak celor tu dah. Buh masuk. Sawi ni kita celor wi kodah masak dah. Jangan masak sangat. Kalau masak sangat tak sedap, dia tak rapuh dah. Agak boleh dah kita kek sejak air dulu dah. Lepas sejak air sudah dah kita boleh pinggir dah. Lepas celor sawi dah kita main goreng bawang putih pula dah. Mula-mula berminyak. Lepas tu tunggu minyak panas sikit dah. Berpanas dah kita buh bawang putih masuk. Lepas tu kita tumis bawang putih tu garing molek dah. Kalau nak garing kadar mana agak ambil dah. Ni setara ni boleh dah dah. Agak tergaring dah kita kek sejak minyak dulu dah. Lepas tu kita buang minyak goreng bawang putih saat ni tubik dah. Buat sudah dah kita buat air masuk oleh kerak senduk dah. Lepas tu tunggu air gelegak dulu. Buat air gelegak dah kita bersakar sudu. Becing sikit, cicak sudu, lepas tu cicak potong sikit dah. Lepas tu sok cirai ada sudu setengah kita buh dah. Lepas tu kucau sok cirai cum molek dulu dah. Lepas tu buh cicak hitam masuk sikit dah. Lepas tu kucau rata molek dulu dah. Agak terata dah kita serah kecak dulu tengok rasa lah mana. Kalau rasa sedap dah kita ambil jagung puacuk air dah. Lepas tu kita kokok buh masuk dah. Jangan buh banyak dah biar takut dah bobo pekat je dah. Ni pekat kodah ni boleh dah dah. Lepas tu kita mix sok ni yang jirat tas sawit kita celor saat ni dah. Kalau piak kena menu ni boleh lah tekan like, tekan share bagi kau sayang-sayang dia. Biar terawak boleh kita dah.